Hi, good morning everyone. Welcome back to my channel. Hai ibu, hai ayah, hai semua. So, untuk buat kali ni Yana jalan-jalan pergi nanti tiba nanti kan anda dah tahu dah. So, let's go. Lepas ni kita pergi airport. Bye. Jangan beng-beng mood teman Kak Yana. Dah Yana. Lagi sama-sama. Jangan bagi mixed feeling guys. Don't do like that too guys, okay? Kami ni lemah. Bye Amu. Selama-lama manusia adalah wanita. Bye-bye. Belum gerak lagi dah gini dah berapa minit dah. Tidur bangun sampai. Sampai dah. Sebaik okay, baru lepas check in. Tapi tak check in pun sebab dah check in dekat online. Dan Alhamdulillah tak timbang. Yana dah risau sangat-sangat sebab berat gila ni. Berat gila ni, lebih 10 kg rasa. Tapi Alhamdulillah, semoga murah semuanya. Allah, belakang ni guys. Let's go, naik. Belum apa dah, penat dah. Belum apa-apa dah penat. Penat. Beg dah tersusun. Sekarang bukan Melayu kan ni. Masa untuk rehat. Tadi buat apa mengang? Aku bawa beg kecil. Ngoi. Time ni kita orang dah nak sampai. Nampak tak ada crystallize dekat tingkap. Dan masa ni kita orang excited lah sebab ni first time kita orang nak main salji. 2 orang tak orek. 2 orang tak orek. So kita dah sampai. Dah sampai. Tak ada bukti. Mana putih? Dia cakap mamprak. Jeras. Ada lunch. Tapi lawa lah. Tak adalah sama sangat. Ada pokok-pokok macam UK lah. Tapi lawa. Alhamdulillah we are safely arrived. Saya tidur sepanjang dalam flight sebab saya penat. Ayu dah puas tidur. Yes. Kamu kat mana? Ha? Oh, sekejap. Ni. Ni semua Melayu naik yang berkenang ni. Yang lawak yang lawaknya flight kita orang ramai gila Melayu. Ya Allah, ramai budak Jordan. Dari Mafrok ada, Iblis Muntah ada kat sini. Tahu lah. So kita orang dah lepas passport control. Tadi dia cuma tanya alamat Airbnb kita orang. So kita orang bagi je lah. Alhamdulillah semua settle. Lepas ni kita orang akan tunggu untuk bas pergi ke Zakopane. Let's go. So nak merasa kita orang hidup dulu udara luar. Berapa suhu sekarang weh? Sejuk dah weh. Sejuk lah guys Mana ada sejuk? Biasa-biasa je. Ni kaki aku sejuk dah ni. Macam sebuli. Biasa-biasa je yang pakai kain ni. Strong doh. Okay, so sekarang kita dekat airport. Saya dekat airport. Dan kita akan pergi ke kedai Keladi daripada menaiki taksi. Dia minit pada sini. Let's go. Sumbat-sumbat. Kita nak makan Melayu. Nuhana boleh. Nak sangat. Oh, bersentuh guys. Acts of service. Act of service. This is Poland. So kita nak sampai kedai Keladi ni. Kat atas ni. Baik-baik jauh. Baik-baik Jawa guys. Lagi nak muntah. Makan macam ni.
Jana beli sirap Bandung. Harga dia RM20. Cuba tengah ni apa? Ni apa? Rose Kaiser. Rose Kaiser. 19 bulan dah. Ni sirap Bandung tapi ada soda. Sirap? Oh, faham? Tapi ni tak ada soda. Ni ada Ni tawa-tawa sikit. Sihat-sihat. Ada rose. Ada rose Dia mahal. daun bunga. Daun tahu tak? Bunga apa orang kahwin tu yang wangi-wangi tu. Apa nama dia? Bunga rampai. Bunga rampai. Ni bunga rampai. Bunga rampai. Bukan, jangan dengar. Bunga rampai. Korang minum bunga Rasa, rampai. rasa. Rasa boleh kahwin. So sekarang kita berjalan dari kedai keladi tu sampai ke pick up point untuk Uber. Itulah. Selepas ni kita orang akan pergi ke airport untuk pergi ke naik bas pergi ke Zakopane. Inilah suasana di Poland, Krakow tiba. So kita orang tak jalan Krakow lepas ni. Gelap tak apa. Nak cerita setakat ni kita orang macam sukalah Krakow. Tapi lepas itu pergi Zakopane. Tapi nak kata Krakow ni best sebab macam Malaysia. Dia macam ada vibes Malaysia. Tak adalah macam bandar yang macam bandar macam Milan. Milan kan macam Milan macam tu juga biasa macam terlalu bandar. kan? Betul kan? Ni tenang je. Lepas tu diorang bawa kereta pun tenang je. Kemajuan yang dicari, Kemajuan yang dicari berbanding maprak. kemunduran yang ditinggalkan. Kita orang dapat rezeki. Tadi ada makcik kat sana. Lepas tu Nuha kata nak duduk sana tapi penatlah nak bercakap dengan makcik-makcik. Tiba-tiba so kita semua Ustaz Nuha tak sihat. Lepas tu tiba-tiba datang sini makcik datang. Nah duit shilling untuk guna sebab nak bawa balik Malaysia tak guna. Ada yang singgit-singgit. Tapi Poland kan? Ada 20 sen. Tapi Poland kan? Ada 20 sen. Makcik 20 sen boleh beli aiskrim kat Malaysia tapi terima kasih lah. Tak harus sangat. Menunggu bas pergi Topeng. Penat weh, nak tidur je dalam bas. Ni basnya fix bus Zakopane. So sekarang kita orang on pergi Zakopane menaiki bas 2 jam. So kita orang nak tidur sebab kita dah kantuk. 24 jam kita dah kantuk. Okay? So lagi sejam untuk sampai. Tidur saja. Penat dah tidur. Tidur saja dalam bas ni. Tadi dah nampak putih-putih salji kat luar. Tolong jangan rakam. Tolong jangan rakam. Dah sampai. Negatif 6. Negatif 2. Aslinya. Let's go. Okay, ayo. Okay, so sekarang kita dah sampai dekat destinasi yang pertama iaitu Zakopane. So, suhu kita sekarang dalam negatif 3 atau negatif 4. Tapi kat sini kita tak nampak sangat lah. Tapi sepanjang perjalanan kita dah nampak ais-ais batu. Adalah kat sana. putih-putih. Mungkin lah kita boleh pergi cari sekejap lagi. So sekarang kita tengah tunggu nak pergi dekat Airbnb kita. Sejuk sangat. Oh my god. Nampak ni dah tak tahan. Kena pakai juga glove ni. Jom kita pergi dekat. Kita kena gerak untuk kita mendapatkan haba. Sangat sejuk. Sejuk gila. Okay, ni ais batu yang dah keras. Tengok ni. Guys, Ni ais batu yang dah keras. Dia dah memang tak boleh nak buat apa lah. Dia dah keras. Dia dah jadi pasir. Dia memang dah. kotor. Dia kotor dah. You salji guys. Guys, salji. On my first day it's snowing. Uber tak mana-mana dah ni. Why is it snow? Jadi sekarang tiba-tiba snow. Ayu rasa dalam bas tu berzikir dah. First day kat sini dah snow. Alhamdulillah tu rezeki kita orang. Snow. Guys. Nampak tak? Nampak tak? Kak Nuha doa. Tahu nampak ke tak tu? Nampak dia turun. Snow. I touch snow. I touch snow.
Nampak tak? Ada yang turun. Cuba teka. Apa yang turun? Bidadari. Senang. Rezeki senang. Nampak dia senang. It's a no. It's a no. It's not snow. It's a no. Bye-bye. Uber tu baik gila sebab asalnya kita orang jauh gila balik macam tu. Lebat weh. Ayah aku licin siap. Sekarang tengah snow. Sekarang sini ada apa? Barrier. Kita nak masuk dekat tempat Airbnb, so kena walk sikit lah. Banyak lah sebenarnya. Tapi kita akan walk dengan snow. Snow. Wih, Sejak weh buka weh. Kena pegang muka. nampak? Tak nangis. Tak nangis. Dah sampai. Ya ular-ular tu itulah. 79. Ke depan ada pintu lagi guys Please remember to turn down the heating when you leave the house. Alhamdulillah. Dapur. Jangan lagi runtuh. So, ni tadi pintu masuk. Ruang. Masuk-masuk. Inilah dapur yang ni. Masuk-masuk lah. Ada radio kak? Masuk-masuk ada dua. Ada dryer satu. Ni dapur. Wah, semua ada. Okay. Ni ruang tamu. Lepas tu ni bedroom first. Ni bedroom. Okay, boleh. Ni master bedroom kot. Ruang tamu. Mampus lah boleh tidur mana-mana yang nak. Satu. Ada TV. Lepas tu. Boleh buat video kan? Okay, ni adalah bedroom. Oh, ada ni lah. Oh, ada tidur tingkat juga. Ni buat tidur. Banyak tempat boleh tidur. Lepas tu ni tandas Tandas dia bersih guys Macam biasa tak ada Itu tak shower gila. Boleh lah tu. Boleh sampai lah tu. Sampai. Jadi malam ni kita orang rehat dan bincang untuk plan seterusnya sebab kita orang tak ada itinerary. Kita orang tak ada itinerary sebab semua orang busy. Semua orang busy dengan kerja masing-masing. Lagi Minah ni, dia unique activity tapi dia pun busy. So sad. Saya tak busy, saya tak. Tak ada almari? So tu hanyalah untuk day 1. Esok tak ada plan lagi. Tengok macam mana. Okay, bye. Tomorrow. Hi, good morning everyone. So hari ni day 2. Kita orang akan naik cable car untuk snow dan view. Sekarang ni kami tengah makan. Nak makan dendeng. Nasi maprak. Nasi maprak. Dendeng. Carol Aming. By the way, kau nampak baju sama tu, jangan tegur. Jangan tegur. Kita orang bawa sikit sangat baju. Sebab apa? Sebab boleh dek. Dalam Airbnb ada semua. So dah bye-bye. Okay. So kat belakang luar ni sejuk. Sejuk. Salji. Bukan salji. Tapi sekarang tengah salji turun. Bawah tu ada ais. Kita orang nak gerak dah. Let's go. So sekarang tengah nak membeli. Baru nak beli tiket guys. Macam kami cakap, kami tiada itinerary. So santai kawan. Finally keluar rumah. Sekarang menandakan pukul 9.53 pagi. Dan cuaca hari ni agak baik. Tengok tu. Ni ABC. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Sekarang kita baru keluar
Kita akan pergi ke Krapos. What that? We don't know how to pronounce it. Kraspos. Untuk naik cable car. Sekarang kita tak gambar dulu. Gambar merah. Let's go. Berjalan dan terus berjalan. On the way turun 3 kg lagi. Yeay. Ya. Senang. Lepas tu kita orang akan pergi ke naik boat pergi ke Kasproi. Tak tahu lah sebut macam mana actually. But banyaknya ais. ABC, air batu campur. It's a trend. Bawah sangat. Ayo. One person on the Finally. Siapa ni bang? Belum abang. Akhirnya dia sampai. Setelah tunggu berapa lama? 20 minit. Ni Mercedes. Ni sampai. RM26 pergi cable car. RM26. 27 kot. Kami dah sampai di tempat cable car. Sekarang pukul 10.38. Kita orang punya tiket 11.10 minit. Ada kuda ke Izek? Ada kuda ke Izek? By the way, kena sampai kat sini 20 minit sebelum kita orang naik cable car. Itu arahan dia lah untuk confirmkan dokumen semua tu. Mengah lah naik tangga. Orang kata bau tak mandi everywhere. So kalau senang beli online sebab terus skip queue. Lepas tu ni senang kita boleh dapat kalau kita beli beratur. Better memang itulah. So ni seorang je settle. Seorang je settle dan kita orang ikut je. Macam tu. Nak atas nama seorang je. Ramai orang. Macam mana nak beli tiket tu, pergi je dekat Google, cari je Kasproi cable car, ada je. Lepas tu Kena beli awal. beli awal sebab cepat habis. Kita orang tengok malam tadi banyak je yang murah. Dan dia ikut lagi pagi lagi murah. So ni pukul 11 kita orang dapat 115 harga boleh lah. Lepas tu dia dah beli tu dapat QR. Lepas tu dapat kod, terus je scan, masuk je. Sekarang kita tengah beratur. So kita orang dah gerak dah. Tunggu kita orang je lah. Kita dikelilingi manusia. Dah tinggi semua. Dia kena dapat dekat ni, dapat naik. Saya je lah. Ayo tak sampai. Ayo tak sampai. Okay lah. Belakang view orang pula. Zobaczycie zabudowania klasztoru sióstr Albertyny. Zbudowano je ponad 100 lat w granicach Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zachwyca co roku miliony turystów. Tanda turun. Tadi ada jalan daring. Rumah takut. Naik lagi tu. Naik lagi. Depan. Dia dapat tepi tingkap. Kita orang tahu dah kena 100 sebab tinggi weh. So worth lah, sangat worth. Korang kalau lagi boleh naik sini. Giza Kopka naik di sini, tahu. Journey to Kasprovikia. Please remember to hold on to the railings and take a good spot. You probably wonder why we switched to the second cart. Dah sampai. Ada rezeki juga. Hati-hati tau licin. Jom main salji.
Korang dengan ski. Sebab angin sejuk gila. Sebab angin. Ya Allah, dah lah tak ada hoodie yang ni. Tak ada topi. Jangan masuk kamera belakang. So macam sejuk sangat dan sangat berangin sekarang. Like, what? Betul ke decision kita nak naik? Macam betul guys. Sangat sejuk. Korang datang ke? Yes, korang kena datang sini. Untuk 100 naik turun 120 je. Macam worth lah. Guys, sedih gila. Hai guys, so sekarang tadi terlalu sakit. Aku kurang nampak yang kat atas macam Terlalu sakit tangan dan kaki masing-masing. So kami masuk dulu lah restoran beli air. Air insyaAllah halal. Yakin halal. ada ke Pepsi tak ada. Lepas tu tudung macam ni okey tak? So angin kat luar kuat. So inilah caranya. Ni je caranya. Nanti nak post fit macam ni. Okey tak? Okey je kan? Memberi haba dekat Ayu. Bluetooth haba. Sebab kita lemah, kita tak kuat macam orang lain. Jadi Lemah. A few moments later. So kami kembali keluar dan kami mendaki lebih atas. Penat. Berilah Yulanzi. Selain jadi tripod, dia jadi tongkat. Selain jadi tripod, dia jadi tongkat. Ya Allah. okay, senyum, pusing-pusing sikit, gerak, okay, pemandangan. Okay, pusing balik. Kalau bukan nak Ikut ke ni? Pusing lah. Pusing. Sejuk sangat-sangat. Tak ada lighting. Sini seru sikit. Sejuk. Okay, sekarang kami berada di puncak gunung apa? Angsi. Sebenarnya kita orang dekat Gunung Everest. Kita orang Apa barang orang naik Gunung Everest pakai tebal-tebal. Kita orang tak tahu ni gunung apa. Kita orang tongkat pun tak ada. Ya, tripod lah tongkatnya. Tapi sejuk sangat sebab angin kuat. Sebab angin lah. Dia sebab angin je. Macam okey je. Tapi cantik. Worst lah. Pergilah sini weh. Very beautiful dari Uwah awak mak. Tinggi gila weh. Ada? Dah habis tak? Oh, dah habis lah. Dah balik dah. Ya, dah pening. Pening. Kita excited sebab ni first time kita orang jumpa salji. Everest. Salji mana tadi? Salji turun ni. Salji yang main. Tak cakap apa. Cakap apa ni Jana? Kami terlalu excited. Tu yang speechless. Speechless. Dah. Untuk yang dekat Mafrok. Mafrok. Siapa kat Mafrok? Bukan. Bukan maksudnya bukan macam tu. Alah bang. Salah. Nak slide ke sini. Dah kata dah. Ke bawah tu licin tau. Nak turun ni bahaya sikit.
Hati-hati. Ayo Nadira. Ada budak kecil. Hati-hati weh, hati-hati weh. Nanti jatuh dah jawab apa dengan Pakcik Wahab. Ada besi kat belakang tu. Okay. So, nampaknya pertempuran kita kena secara baik. Nampaknya Jadi ular. Kita akan jadi ular kat sini. So, kita kat orang bang. Baru buka. Tolong bagi tahu bapak saya. Wahab, anak Cik Wahab boleh saya. Okay. 1, 2, 3. Janganlah guys, aku pen guys. jangan balik kat aku kot. Bukan aku tau. Jangan balik. Okey, sekarang saya akan bungkus ais untuk berbalik. Bukan kat aku tau. Kepada ahli rumah saya. Perempuan ni memang ada masalah hati dah lama. Okey. Ini adalah ais yang saya akan bawa balik untuk Baik Zara. Baik Zara, Baik Zara. satu ais 10 polen seloti. Saya sedang berkorban untuk bawa balik ais. Perempuan ni memang nak ambil lawa kat sini. Serius lawa. Lawa weh, sini. Sini lawa weh. Aku kena ukur berais. Pusing sikit tak percaya. Muka dia, dah berkening dah. Ais satu. Suka kau. Nak ambil gambar selepas ni. Masuk dalam vlog ya. Masuk batu kan? Sekali balik ais. Ais. Nak ambil apa? Weh, sejuk nak mampus. Beku. Weh, jom weh. Jom. We need to get down. So kami nak turun. Perempuan masukkan dia. Tadi sebelah kita. Hai. Sekarang kita orang tengah turun. Turun di view kita orang kejap. Malu pula. Biasa kita orang buka nasi sambil turun. Kita orang dah turun daripada cable car. And now kita orang sambung lagi gambar-gambar kat bawah ni. Sebab lawa kan? Lawa sangat. Listen. Okay, firstly kita nak cari makan. Sejuk sangat, tolong. Ayo tak rasa sejuk, kesian dia. Beku. Tadi ada abang mentem dalam cable car. Yang tadi tu lah yang dia masuk dalam video. Dia nak masuk. Saya tak nak masukkan dia pun. Tak apa, rezeki. Jadi tempat tadi ke tempat makan yang kita nak pergi dalam 3 km. Dalam 3 km. So kita orang decide untuk jalan je. Dah sejuk kan? Ya Allah, tudungnya. Macam mana dek? Sekarang kita orang terus berjalan sampai kedai. Kami berada di kedai kebab Reforma untuk makan. Sebab kita dah lapar gila. So kita orang solat di bilik dekat kedai yang halal tu. Macam bagi tempat, bukanlah ni tempat yang macam laundry kot. Staff ni boleh staff. So kita orang solat sini. Pergi blood. Let's go solat. Alhamdulillah tadi kita dah solat. Alhamdulillah. So sekarang nak makan. Yana beli shawarma. Jauh-jauh datang beli shawarma. Itu je yang halal. Macam mana lesson cari yang lain. And then bismillahirrahmanirrahim. Apa? Tengok. So sekarang kita orang dah habis makan.
Dan kita orang nak gerak jalan-jalan sekejap, lepas tu balik rumah. Lawa dah pula. Okay, hari ni seorang makan dekat sini. Sini, nanti kalau korang datang Zakopane boleh je datang sini. Dekat je, insyaAllah dekat apa? Krapauki Street. So tu lah, tapi street tu dekat dia. Makanan Okay, ni lepas tu? sedap. Makanan dia sedap. Lepas tu kita orang cakap kat dia, mana nak beli ayam yang halal? Sebab Nuhan nak masak. Lepas tu dia kata dia boleh jual, tapi mahal sangat. Lepas tu dia kata daging nak tak? So kita kata boleh lah, nak sikit. Lepas tu tiba-tiba dia bagi kita orang daging free. OMG Adam, kita doakan kau jumpa jodoh kau secepat yang mungkin. Nama dia Adam. Dia kata dia duduk sini seorang-seorang. So kita doakan yang terbaik untuk dia. Terima kasih orang baik. Tadi ada yang masuk dalam video handsome lah tu. Kau tak ada senyum. Seram. Banyak anjing ni guys. Kita orang takut. Lepas tu sekarang ni kita orang berada di, tak tahu dekat mana ni. Kita orang jalan je. Lagi leader lah. Vibe kat sini sangat best. Best. Semua hello kat sini. Cuci mata. So sekarang kita orang apa benda nak buat ni? Kita jalan dan terus jalan untuk pergi ke supermarket. Sekarang pukul 5 1 minit. Nah. Kita dah gelap, dah nak maghrib dah. Dah maghrib. Maghrib dah pun. Maghrib. Aku nak lari ni. Kaki sakitnya. Kaki ni tak sampai lidah. Sumpah wangi gila bau roti ni. Semua pas dekat gila bau dia. Masih nak makan terus. Lepas tu kita nak beli seafood ni. Dan barang-barang apa-apa yang perlu. Ada diskaun. Mencari ayam pula ikan. Seafood. Baloi ke guys? RM27 untuk ikan guys. Banyak. Yang ni? Tak tahu lah dekat rumah dia garam tak? Ada rasa garam Garam tak lah. kasar. Garam nak buat. Macam mana nak guna ni? Wah. Basa. Pening. Oh, okey. Apa benda kereta kat sini nak kena orang belakang pakai seat belt. Orang depan akulah. So, kita orang dah sampai Airbnb balik. Nak rehat. Penat gila. So, this is the end of day 2. Day 2 kot. Kita main salji semua tu. Jumpa esok, bye-bye. Penat dah.